upgrade lah? Yeah, Oh. it's so smooth. Oh, very smooth. Okay. It's standard or very hard very when hard. you putเนี่ย Ya. Settle lah muka semua. Kau ni tengah duk layan view daripada tingkap ni. Lagi 2 jam lebih nak sampai ke Bangkok. Dekat Keting sumpah sejuk ni. Aku kena lepak dekat sini. Saya lepak antara gerabak ni. Memang bising sikit lah. Dan sini lah tempat yang paling panas kot. Pukul 9 local time dah masuk ke Bangkok dah pun. Lagi 10 ke 15 minit kita dah sampai ke Khon That Station. Dan boleh layan dulu view Bangkok City daripada belah belakang. And finally 9.48 dia sampai. Walaupun semalam ada delay sikit. Nak cari punya platform untuk exit. Weh, ramai juga weh. Bas MRT, okey. Tu. Kena cari MRT untuk pergi kat aku punya area hotel aku belah Prakonok. Yang dekat sini aku nak relax sat. Aku nak cari something boleh minum ke boleh makan sat. Cari cafe sebab nak check in tu lah macam cakap. Lambat lagi pukul 2. Nak chill dulu dekat sini. Okay, dah nampak dah Usman Halal Food. Nak try makan kat sini dulu. Harga tak tahu lagi, kita try dulu. Pantas ni. Ni first menu kat Bangkok. Thai curry, telur dadah, green tea. Jom kita try tengok padu tak padu. Settle apa makan dekat Usman Thai Food. Okey lah, harga dia okey. Aku kena 300 baht macam tu je lah. Tapi dia punya portion dia banyak weh. Dan tadi owner dia pun ada kat situ. Memang kedai dia hampa boleh je nak cakap bahasa Melayu. Tak ada masalah pun. Let's go. Kita nak pergi ke hotel, naik BTS. Dari mana? Daripada Malaysia. Malaysia. Oh. Okey. Saya Malaysia juga. Malaysia kat mana? Betul, saya dekat Kelantan. Dia mak saya orang sana, bapa saya Thailand. Apa tahu saya balik sini baru saya ke sana lah. Oh. Dah sampai dah aku punya hotel. Inilah hotel yang aku ambil.
bajet-bajet sebabnya aku banyak nak berjalan. Dan asalkan dia bukan sharing room dah okey sebab aku dah bangun pun tadi masuk hotel 2 jam aku barai dan aku tengah tunggu aku punya Bolt tapi aku naik motor. Aku tengok trafik dekat Sukhumvit ni macam nak sampai Asiatik tu lain macam takut lambat. Dan aku ambil motor dan kita akan merempit ke Asiatik. Oh, okay. Alright, then you need to change the battery. Ya. Okay. Sekarang kita punya rider nak tukar bateri. Very heavy. Oh. Dia sempoi. Oh. Okay. Upgrade lah. Yeah. Oh. It's so smooth. Oh, very smooth. Okay. It's standard or very hard. Very when hard. you put ni. Ya. And finally dah sampai pun aku punya rider aku dah memang sempoi lah. Dia pun layan ya. Yang ni lah aku kena pergi ni. Okay, dia punya jetty dah. Wih, cantik weh sini. I like the dog. Sky Flyer tak berjaya geng sebabkan fully book. Dia kena book online. Aku try lah. Kalau dapat lah aku tahu. Kalau tak dapat kita repeat next trip. Dah settle pusing Asiatik sikit. Dan sekarang ni aku nak ambil aku punya dinner cruise punya tiket. Dan aku pilih the Planet Cruise. Dan aku nak redeem dia punya voucher tu. Yes. This one. Sticker put on shirt. Okay. This is your seat number. We think already. Okay, alright. 8 p.m. we boarding at pier number 1. Pier number 1. Walk straight and turn right. Thank you. Okay, thank you. Dan recommended beli dekat Klook. Dan semua side settle. Memang saya tunjuk lah dia punya cruise dia memang elok lah. This one here 8 o'clock. 8. Oh 8 just wait here lah. Here 1. 8 o'clock you stand by here. Stand by where? Okay. Kena pergi. Okay, thank you. Cao เดินตามนะครับก้าวเดินตาม